buat bisnes kena dengan orang Cina. Oh, ataupun dia ni kaya, Melayu ni kaya sebab belakang dia Cina. So we have this stereotype that Cina pandai Again saya akan kata, ni soalan yang saya pun nak tahu juga. ya. Kenapa orang Cina pandai buat bisnes? Sorry? Kenapa orang Cina pandai buat bisnes? Ya ke orang Cina pandai buat bisnes ke? Ni stereotype kita semua sebagai orang Melayu macam buat bisnes, oh ni Cina ni buat bisnes ni, mesti bagus. Buat bisnes kena dengan orang Cina. Oh, ataupun dia ni kaya, Melayu ni kaya sebab belakang dia Cina. So we have this stereotype that Cina pandai Again saya akan kata dia depends pada geografi. Now, adakah kamu mengatakan benda yang sama dekat negara China? Adakah semua Cina pandai bisnes? Now, compare dengan orang yang entrepreneur dengan orang yang bekerja di China, siapa ratio dia mana lebih tinggi? Cina yang buat bisnes ataupun Cina yang bekerja untuk orang? Ni konteks kat China? No idea. Now, of course, seorang entrepreneur mesti ramai pekerja. Right, okay. Faham. Simple ratio. Right. Simple ratio kan? Now, coming to Malaysia. Adakah Cina majoritinya buat bisnes kat Malaysia? Ya? Tak juga. Yo. Not necessary. Ramai je kerja syarikat. Now, but come to context. Bila Cina ni datang ke Malaysia, mereka datang atas asbab banyak perang saudara sedang berlaku di China. Okay. Ekonomi tak bagus. Kebuluran is everywhere. So, diorang lari. Poverty is everywhere. So, what is in my ancestor mindset when they go all around the world and come to Tanah Melayu? What is their mindset? To help build Tanah Melayu? Tak. No. Larikan diri. First, safety first. Secondary adalah cari makan. Sebab itu, hari ini, when you meet any Chinese pun, dia akan tanya, cari makan senang macam mana cari makan Yang penting kena cari makan. Any political election, mesti politician akan menyanyikan cari makan, ekonomi, cari makan. Because those are the things that is pleasing to their ears. Cari makan. Their mindset, my ancestor mindset, datang ke Tanah Melayu, is written in the history book. Adalah untuk cari makan. Dia kena survive. So once Chinese tidak ada satu survival mindset, dia pergi mana-mana dia boleh hidup. Sebab apa? Because Chinese ni dia sangat survivor. Survivor of the fittest. So dia kena untuk berusaha siap-siap. Kemana pergi, you letaklah China ni dekat Afrika ke, dekat benua mana pun, they know how to make a living. No problem. Why? Because philosophy adalah you work hard. You ada tangan, you ada kaki, you boleh, mulut pasti boleh makan. So you kena kerja keras je. So daripada kerja keras, kemudian mereka buat kongsi. Itu yang kongsi, perkongsian, kan? Kongsi, lepas tu kongsi gelap dan sebagainya, kan? So kongsi tu mereka buatlah syarikat, kan, untuk buatlah bisnes kecil-kecilan, buat trading, kemudian now that is how the Chinese start to do the business. Tapi adakah semua Cina? Tak. Right. Not necessary. Tetapi jangan tak dinafikan, kerana ancestor Chinese ni, nenek moyang Cina ni, mereka sanggup lari daripada satu tempat yang bahasa mereka tak faham, datang ke satu tempat yang bahasa mereka tak faham, budaya tak faham. Maksudnya apa? One thing, risk taking. The risk appetite is very high. Now, kalau you boleh pergi ke satu tempat yang you tak tahu, maksudnya you punya risk appetite is very high, meaning, kalau you buat business pun risk appetite. Betul? Ya. Yeah. You tengok, dekat India, ramai tak usahawan India ni billionaire? Ramai. So, kenapa pula kita tak timbul kata orang India ni pandai bisnes? Ni stereotype daripada zaman nenek kita lah sampai sekarang. Ya, sebab nenek moyang kita zaman dulu, kalau kita kata go back kepada in the 30s, 40s, 50s, nenek moyang Melayu lah, sebab saya Cina kan, tak kata kita kan tak sama. Nenek moyang Melayu. Okay. Sebab waktu tu Melayu dalam keadaan apa? Dia kerja kat ladang sawah padi. Nelayan. Now bagi mereka, what vision are you talking about? Dengan keadaan kita dapat makan ubi, ada makan nasi putih, dapat air pun cukup, alhamdulillah. Ya. So lepas tu bila nampak Cina datang, dia very entrepreneur. Mereka bukan entrepreneur, tapi mereka work very hard, extra hard. So nak cakap Cina ni pandai berbisnes, tak berapa tepat lah. أنت وهاب العطايا